Kuat juga itu saja. Sentap juga kuat. Oh, kena running. Okey guys, anda dah tengok video tadi uncle tu macam mana dia reverse. Bila dia masuk je gear reverse, tiba-tiba body dia sentap. Itu salah satunya yang saya boleh kesan daripada kereta lama saya adalah dia punya fuse. Fuse tu berada dekat dalam box. Kena buka bonnet, ada belah kanan sekali tu ada satu box, dalam tu ada fuse. Ada tulis itu adalah dia punya fuse lampu belakang, sensor. Itu dua tu adalah untuk fuse 5 ampere. Cek balik kat situ, mungkin ada terbakar overload. Kalau kita letak Android kan, dia jadi overload, fuse akan terbakar. Boleh cek kat situ guys. Tengok kadang-kadang terputus. Sedikit lah maklumat yang boleh saya kongsi kat sini. Bila terbakar fuse, secara tak langsung kita punya ICU dah tak boleh nak terima signal. Jadi itu yang reverse, jadi delay ataupun sentap. Dia punya simptom dia itulah gear dekat position tu dia tak keluar R. Dia berkelip-kelip, dia tak keluar R. Lepas tu sensor yang beep pun tak bunyi. Dengan Android punya reverse camera, itulah problem guys. Bila kita dah pasang Android ni, selalunya kalau kedai-kedai aksesori ni dia tak kacau pun kita punya fuse tu, dia tak tukar pun. Dia pakai 5 ampere, suka hati dia je. Ini cara-cara kalau pomen nak cari duit senang je guys. Dia tengok dia sentap, dia kata pakai minyak ni, masuk apa ni treatment lala sekali gearbox jahanam. Sebenarnya gearbox tak payah letak treatment guys. Tak payah letak treatment. Punca dia ni je lah, fuse ni, check fuse dulu. Saya rasa sekadar itu untuk perkongsian video saya hari ini. Kita berjumpa di video-video akan datang. Terima kasih guys kerana sudi support. Assalamualaikum, bye bye, peace.